Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syadirah binti Abdul Rahman. Saya dari SPP 2. Hari ini saya nak membentangkan tentang asas komunikasi perniagaan. Yang pertama adalah kemahiran perniagaan yang efektif. Kemahiran ini ada 6, iaitu yang pertama adalah kemahiran komunikasi interpersonal, yang kedua adalah kemahiran pembentangan, yang ketiga adalah kemahiran pengucapan awam, yang keempat adalah kemahiran bertindak balas, yang kelima adalah kemahiran mendengar, dan yang keenam adalah kemahiran pengurusan maklumat. Seterusnya adalah ciri-ciri komunikasi berkesan dalam perniagaan. Ada 7, iaitu yang pertama adalah kesempurnaan, yang kedua adalah ringkas, yang ketiga adalah pertimbangan, yang keempat adalah ihsan, yang kelima adalah kejelasan, yang keenam adalah ketepatan, dan yang ketujuh adalah penekanan. Seterusnya adalah tujuan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama adalah mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Yang kedua adalah ia juga dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Yang ketiga adalah dapat mempelajari atau mengajari sesuatu kepada orang di tempat kerja. Yang keempat adalah dapat berkomunikasi baik dengan rakan sekerja. Yang kelima adalah membangunkan sesebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan projek dan tugasan. Dan akhir sekali, yang keenam adalah dapat mengeratkan silaturahim antara rakan di tempat kerja, tidak kira agama atau bangsa. Seterusnya adalah saluran komunikasi formal. Terdapat 3 rangkaian, iaitu rangkaian rantai, rangkaian roda dan rangkaian semua saluran. Yang pertama adalah rangkaian rantai. Rangkaian rantai ialah penyampaian maklumat adalah sederhana. Yang kedua, ketepatan maklumat paling tinggi. Yang ketiga adalah tidak mewujudkan pemimpin. Yang kedua adalah rangkaian roda. Rangkaian roda ialah komunikasi lebih cepat dan tepat, mewujudkan seseorang pemimpin, dan idea dan maklumat lebih kurang diperolehi. Dan yang ketiga adalah semua saluran dan yang ketiga adalah rangkaian semua saluran. Rangkaian semua saluran adalah cepat, tetapi ketepatan maklumat adalah kurang. Ketiadaan pemimpin mengherutkan penyampaian maklumat. Berikut adalah komunikasi formal rangkaian semua saluran. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik, selain dikenali sebagai saluran institusi. Ia juga penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja, khususnya dalam sistem organisasi. Seterusnya adalah kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Terdapat dua, iaitu kebaikan dan kelemahan. Kebaikannya adalah pembahagian tugas yang jelas. Yang pertama, setiap pekerja tahu tanggungjawab masing-masing tanpa kekeliruan. Yang kedua adalah mengelakkan pertindihan kerja dan meningkatkan kecekapan operasi. Kelemahannya adalah kurang fleksibiliti. Yang pertama adalah sukar membuat perubahan secara spontan apabila berlaku situasi mendesak. Yang kedua adalah proses kerja terlalu terikat dengan peraturan dan prosedur rasmi. Seterusnya adalah rangkaian tidak formal. Rangkaian ini mempunyai 5 rangkaian, iaitu yang pertama rangkaian serantai, yang kedua adalah rangkaian gosip, yang ketiga adalah rangkaian kebarangkalian,
Yang keempat adalah rangkaian gugusan. Dan yang kelima, rangkaian grapevines. Rangkaian serantai adalah maklumat yang mengalir dari seseorang ke seseorang yang lain. Rangkaian ini dianggap paling tidak tepat. Yang kedua adalah rangkaian gosip. Maklumat menarik tetapi tidak berkaitan dengan kerja. Ia juga berkesan sekiranya menyampai maklumat jujur. Yang ketiga adalah rangkaian kebarangkalian. Rangkaian ini ialah pemberitahuan maklumat dilakukan secara rawak. Maklumat ini agak menarik tapi tidak penting. Yang keempat adalah rangkaian gugusan. Dikenali sebagai rangkaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi. Individu penghubung terpilih akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan kerja dan kena pada masanya. Dan akhir sekali adalah rangkaian grapevines. Ia merupakan apa sahaja bentuk komunikasi yang berlaku dalam organisasi selain dari komunikasi formal. Yang pertama adalah prinsip luaran kawalan. Yang kedua, prinsip kognitif tidak jelas. Yang ketiga adalah penerangan bersepadu. Seterusnya adalah kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Kebaikannya adalah ia cenderung meletakkan birokrasi di tempat yang dapat melancarkan operasi. Yang kedua adalah sekiranya pekerja perlu pergi ke penyelia dengan isu dan tunggu membuat rangkaian, kemajuan perlahan dan perniagaan dapat menghadapi masalah akibatnya. Yang ketiga adalah maklumat juga hilang kerana ia membuat jalan ke atas atau ke bawah dengan butiran penting dilupakan menjadi condong. Dan akhir sekali, walau bagaimanapun, mungkin kelebihan struktur kerja tidak rasmi adalah fleksibiliti. Yang kedua adalah kelemahan pula. Kelemahannya pula adalah sumber khabar angin. Yang kedua adalah menimbulkan masalah. Yang ketiga adalah penentangan terhadap perubahan organisasi. Yang keempat adalah tujuan peribadi pemimpin adalah tujuan organisasi selalunya tidak dapat dibezakan. Yang keempat adalah keunggulan sesuatu organisasi dapat bergantung kepada kemampuan pemimpinan kerana ia meletakkan keputusan kebijaksanaan dan pengadilan dibuka sendiri. Dan akhir sekali adalah organisasi keseluruhan terlalu bergantung pada saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.